Korang, aku bersyukur sangat dapat mertua dari syurga. Sumpah, aku tak minta lebih dah. Sejujurnya, pagi tadi, aku rasa macam nak gila. Rasa nak jerit sekuat hati pun ada. Aku baru lepas bersalin seminggu, tengah pantang sendiri. Suami aku pula sibuk kerja, tak boleh nak cuti lama. Keadaan aku masa tu, Allah, korang bayangkanlah. Badan aku menggigil-gigil sebab tak cukup tidur 3 hari berturut-turut. Luka jahit kat bawah ni pula rasa menyucuk-nyucuk. Pedih dia tu sampai aku jalan pun terhencut-hencut sambil pegang dinding. Anak pula meragam tak berhenti, menangis non-stop. Rumah aku, jangan cakap lah, dah rupa kapal pecah. Pinggan mangkuk berkerak dalam sinki, baju kotor bertimbun tinggi gunung. Lantai penuh habuk. Aku tengok cermin, aku rasa jijik dengan diri sendiri. Rambut gerbang, bau masam, bau minyak angin, stres dia Tuhan je tahu. Tiba-tiba, mak mertua aku sampai depan pintu. Jantung aku rasa nak luruh. Muka mak ketat gila. Dia tak senyum langsung. Dia masuk je rumah, mata dia melilau-lilau tengok sekeliling. Dia tenun lantai, dia jeling bakul baju kotor tu. Aku dah kecut perut, menggeletar lutut aku. Dalam hati aku dah kata, habislah aku kali ni. Mesti dia akan maki aku. Mesti dia cakap aku ni menantu pemalas yang tak reti jaga rumah. Aku dah tunduk ke lantai, mata dah panas, sedia nak tadah telinga kena bebel. Tapi, tak ada satu perkataan pun keluar dari mulut mak. Dia terus datang dekat, dia rampas baby yang tengah melalak tu dari tangan aku, dia tepuk baby tu perlahan-lahan sampai diam. Lepas tu, dia tolak badan aku lembut-lembut masuk ke bilik tidur. Dia cakap tegas, "Kau pergi baring sekarang. Kunci pintu. Tutup lampu. Jangan keluar selagi mak tak panggil. Biar mak uruskan dunia ni." Aku punyalah penat, kepala aku letak je dekat bantal, terus aku padam. 5 jam aku tidur mati weh. Tak sedar apa dah. Bila aku terjaga petang tu, aku terpisat-pisat. Aku ingat aku mimpi. Suasana rumah sunyi sepi. Tenang sangat. Bau busuk hanyi darah dalam rumah tu dah hilang. Bertukar jadi bau wangi aroma serai, bau sop ikan, bau minyak gamat. Wangi sangat. Aku gagahkan diri keluar bilik, mata aku terbeliak. Rumah aku dah berkilat korang. Lantai dah bersapu, pinggan mangkuk dah basuh, mainan anak semua tersusun rapi. Bukan tu je, atas meja makan, mak dah hidangkan nasi panas, ikan tenggiri bakar, dengan air halia suam. Lauk pantang perfect dia siapkan, siap bertudung saji lagi. Paling aku sebab, bila aku masuk bilik air nak mandi, aku tengok bakul baju kotor aku kosong. Rupanya, mak dah basuh semua baju aku, termasuklah kain batik aku yang ada kesan darah nifas tu. Korang bayangkan, mak mertua aku sental kain kotor menantu dia pakai tangan sendiri. Dia bilas bersih-bersih, dia sidai elok-elok ke ampayan. Tak ada rasa geli atau jijik langsung. Masa tu, air mata aku dah berjurai. Bila aku jenguk ke depan, aku nampak mak tertidur dekat sofa sambil peluk anak aku. Muka dia nampak penat, berkerut dahi dia. Tapi dia tidur sambil senyum. Dia layan aku bukan macam menantu, tapi macam anak kandung dia sendiri yang tengah sakit. Terima kasih mak, sebab tolong orang masa orang tengah jatuh, sakit dan tak berdaya macam ni. Orang takkan mampu balas jasa mak. Orang sayang mak dunia akhirat.